Assalamualaikum kawan-kawan, jom kita masak sambal telur. Sangat ringkas. Mula-mula kita rebus telur sehingga masak. Kemudian kita rebus pula cili kering sehingga dia kembang ya. Kemudian kita kisar bawang besar, bawang putih, cili kering tadi, cili besar berwarna merah, belacan, buah keras dan juga gula nesek ataupun gula Melaka. Kemudian telur tadi kita kupas dan kita goreng sehingga kulit dia berwarna kuning keemasan. Okey, kita kacau-kacau dia biar masak dia sekata. Kemudian kita tumis bahan yang kita kisar tadi sehingga terbit minyak tahu. Masukkan sedikit asam jawa, masukkan juga sedikit sos cili. Okey, kita kacau-kacau. Masukkan serbuk perasa dan juga sedikit garam. Gula nesek yang saya guna tadi memang sedang molek manis dia. Okey, dah sambal tu dah pecah minyak, terbit minyak betul-betul masak, baru kita masukkan telur dan bawang holland. Kita kacau-kacau rata, dah siap. Okey kawan-kawan, menu ni sangat simple tetapi sedap. Buah keras tu tujuan dia supaya naik lemak dia ya. Bye.